tak biasa dengar dekat kau juga nak masuk kepada ni. Gapo ni? Dah kali penting kelah. Baik kena ngaji banyak. Dunia kita hari ni akhir zaman kena belajar akidah yang banyak. Macam-macam usul merosakkan akidah kita hari ni. Jikalau dah jadi rosak akidah seseorang tu, jangan dimimpilah di akhirat akan datang. Oh, jadi rosak-rosak, jadi syirik, jadi kufur, jadi zindik. Oh, rosak akidah tu. Rosak akidah. Rosak akidah ada suatu kerosakan yang besar di dalam Islam. Kalau rosak syariat boleh gagah. Rosak akhlak boleh bertahan. Rosak atas akidah habis, lebuh habis. Tidak dihargai oleh Allah Ta'ala amalan kita. Kebajikan kita. Tak ada nilai di sisi Allah. Setelah rusaknya akidah. Kena sayang akidah jangan jadi rusak. Jadi cara kita sayang akidah kita yang biarlah betul kepercayaan kita. Di atas landasan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan jangan jadi cacat. Akidah kita ni. Akidah Ahlussunnah kita. Jadi nak terbelanya ataupun terbedanya akidah kita ni. Kena faham model. Biar betul kepahaman. Jangan kelabu-kelabu asap. Ataupun langsung tak faham. Mendapat kata Ahlussunnah. Allahu Rabbi. Orang soleh zaman dulu. Dia paling takut sekali. Dia gelicir iman. Dikala hendak meninggal dunia akan datang. Itu paling dah sekali. Kita hari ni nak cerah ya. Rusak iman pun tak apa lagi. Allahu Rabbi tipisnya fikiran tak nak.